Okey tuan-puan, kegembiraan setiap penyimpan emas ni berbeza. Ada yang gembira disebabkan kenaikan harga emas. Dia dah simpan emas sebelum ni, lepas tu harga emas naik tinggi. Dia gembira sebab simpanan emas dia dah menjadi lebih mahal daripada harga yang dia beli sebelum ni. Ada orang, dia gembira bukan disebabkan harga. Dia gembira sebab dulu dia simpan emas mungkin sekeping dua, tapi hari ni simpanan emas dia dah berpuluh-puluh keping ataupun mungkin dah beratus keping. Jadi tuan-puan, sebenarnya kegembiraan menyimpan emas ni tak sama bagi setiap individu. Ada orang dia macam ni, ada orang macam tu. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak gembira menyimpan emas, tuan-puan kena tahu apa yang tuan-puan nak sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas. So kalau tuan-puan nak terus gembira lagi, tuan-puan kena beli emas dengan Public Gold, sebab Public Gold menyediakan platform yang tuan-puan akan sentiasa gembira. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak mulakan tabungan emas dengan Public Gold, isi back service yang saya dah sediakan di bawah, ataupun tuan-puan rujuk pin video saya. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.